Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri diucapkan kepada semua yang menyambut dan merayakan perayaan ini. Maaf zahir dan batin. Pada tahun ini akan membawa 1000 kebahagiaan kepada kita, dan semoga latihan yang telah kita lalui sepanjang sebulan bulan Ramadan itu kita akan dapat teruskan dalam kehidupan kita selanjutnya. Antaranya adalah latihan kita untuk bersabar, untuk tabah, untuk cekak, untuk redha dan bersyukur menerima seadanya sepanjang bulan Ramadan. Ya, seperti mana yang kita lalui, ada orang yang melalui ujian-ujian yang cukup hebat dan cukup berat sepanjang bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita berjaya melaluinya. Dan semoga perkara ini akan menjadikan satu latihan yang menguatkan lagi jiwa kita, meningkatkan resilient kita untuk kita menghadapi apa jua cabaran yang mendatang. Semoga hari-hari yang mendatang itu akan menjanjikan perkara yang baik-baik dan kita diberikan kekuatan, kecekalan, dan insya-Allah kita akan berjaya melaluinya juga dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.